Tahukah anda bahawa seseorang lelaki telah berjalan mengelilingi seluruh bumi selama 30 tahun tanpa menggunakan sebarang pengangkutan? Pada tahun 1998, Carl Bushby memulakan perjalanannya dari hujung selatan Chile dengan satu peraturan mudah. Dia hanya akan pulang ke rumah dengan berjalan kaki. Dia berjalan merentas seluruh benua Amerika Selatan, kemudian memasuki Darien Gap, salah satu hutan paling berbahaya di dunia yang dipenuhi penyelundup, kumpulan bersenjata dan hutan tebal. Dia mengambil masa 50 hari hanya untuk keluar hidup-hidup. Selepas itu, dia menghabiskan 6 tahun berjalan merentasi Amerika Tengah dan Amerika Utara sehingga sampai ke Selat Bering antara Alaska dan Russia. Apabila musim sejuk tiba dan laut membeku, dia berjalan merentasi ais untuk memasuki benua lain. Namun, cabaran tidak berhenti di situ. Russia menahannya kerana memasuki negara itu dengan berjalan kaki, dan peraturan visa yang ketat memaksanya keluar dari negara itu setiap 90 hari sebelum kembali ke lokasi yang sama untuk meneruskan perjalanan. Menyeberangi Siberia sahaja mengambil masa 11 tahun dalam suhu serendah minus 50 darjah. Apabila pandemik melanda dan sepadan ditutup, dia terperangkap di Kazakhstan selama 4 tahun. Di hadapannya ialah Laut Caspian dan tiada laluan untuk mengelilinginya. Jadi, dia membuat keputusan yang mengejutkan. Dia berenang merentasinya. Dia menggunakan bot sokongan kecil hanya untuk berehat dan mengambil masa 30 hari untuk menyeberangi laut itu. Selepas hampir 3 dekad, 25 negara dan lebih 47,000 kilometer perjalanan, Carl Bushby kini berjalan merentasi Eropah dan mungkin akan menamatkan perjalanannya pada tahun 2026.